Hey, what's up guys? Assalamualaikum. So, hari ni hari hari ketujuh, hari last day di Indonesia. So, kita orang tengah siap sedia nak check out. Nak kemas semua baju-baju. So, pagi ni pukul 8.21 saya dan Habifan pergi breakfast kat hotelnya. So guys, rupanya dia punya breakfast kat restoran ni perempuan tu boleh kasih apa breakfast free. Ni seorang lagi. Menipat. Tak. So, kita nak enjoy je kawan-kawan. So geng, kita dah habis breakfast. So so sekarang kita orang nak check out dan ambil bag. Lepas tu kalau korang boleh nampak dan ingat ada mall depan Grand Indonesia, di depan hotel itu lah. Yang mall besar tu. So kita nak pergi lah. So kita nak ready. Alright guys, kita sekarang dalam perjalanan untuk pergi mall depan sana tu. Untuk kita nak cari sarapan pagi. So geng, ni dia punya view waktu siang. So okay, nice. Nanti api dia dengan bandar tinggi-tingginya. Sampai cafe ni. Wow. Buat apa ni? Boleh duduk? Sampai. So geng, Abah order latte hot. Abah Ivan green tea latte. Umi tengok sikit Mi. Cheeseburger. Punya french fries nipis. Baiklah, mantap Mi, mantap. Abang Ivan pun order cheeseburger. So guys, korang dah habis lepak, dah habis makan semua. Then Umi cakap nak makan kat depan-depan ni. So kita nak makan jap. Alhamdulillah guys, kita dah habis makan sarapan kedua. Kita makan nasi goreng gila. Abang Ivan pun jadi gila. So sekarang abang cakap nak jalan-jalan jap dekat mall sebab nak sejukkan badan sebab perluan ni. So kita jumpa dah sampai mall ni. So geng, kita ada masalah sikit untuk crossing untuk ke mall sana. Mall di sebalik stesen bas ni. So ada masalah sikit, tak tahu tempat yang selamat untuk cross. Sebab bahaya kalau cross dari sini. Bahaya. So kita nak cari jalan lah. Nak tanya pagat. Dia kata nak dulu. Dia Decathlon. Oh, bas dia. Dapat. Nah, pasal apa lengkap? Kita nak pergi Decathlon jap. So dia letak paku-paku supaya tak nak orang awam duduk di sini atau nak lepak. Sangat bahaya guys. So hati-hati kalau nak lepak apa.
paku. Next level lah. Bukan bucu dah, next paku dah sekarang. Memang kalau bontot sentuh, darah sikit lah. Ibu negeri dorang lah. Ibu negeri Indonesia. Kebanyakannya motor lalu-lalu. Bukan kereta. Motor kat Indonesia ni. So, sudah sampai. Sejuk. Bah, kat sini ke ada Decathlon? So, jumpa kalau kita dah jumpa Decathlon ni. Tak, kita cakap. So guys, kita dah sampai di Decathlon. Oh abang, ada yang besar punya bang. Bang, besar punya. Okay guys, kita dah habis pusing Decathlon tu. Best tak Kim main kat Decathlon? Yo, ada track. Track yang berlari Kim. Macam track betul lah. Usain Bolt. Baik masuk lorong orang. 200 meter. Akil Zafran. Lama. Nombor 1. Apa event top SP? Ayo bang. Lajunya Akil. Lajunya. So, kalau dah habis dah pusing-pusing mall tu. So, kita nak sambung ni jalan lagi. So guys, sekarang kita orang dekat mall yang depan Grand Indonesia tu, yang besar tu. Kalau korang boleh nampak. Mana ni? Kawasan. Korang ada alat. Korang beli air mineral satu serang. Okay guys, baik. Tengok guys betapa tingginya mall ni. So, kita nak pusing-pusing, nak sejukkan badan. Perlu. Baru sekejap jalan dah berpeluh. Korang. So geng, kita beli aiskrim pistachio kolam coklat. Oh laju kan? Kat sini juga ada jual coklat-coklat. Ada juga coklat Dubai. So siapa yang minat coklat boleh datang sini lah. Okay guys, Umi beli Papua coklat aiskrim soft. Tengah santai-santai makan aiskrim. Okay geng, kita dah siap. Relax saja makan aiskrim. So kat sini ada macam stesen tempat makan-makan. Inilah mall yang kita sekarang kat mall. So jom. So kita nak pergi apa? Planet Sport Asia. Nak masuk dah. Tengok jap. Zoom guys. Okay. Ui. Ni. Try. Sikit lagi, Sweat. Cuba lagi. Sikit lagi, cuba lagi. Come on, Akil. Boleh. Yay! Power lah. Alright guys, kita orang dah habis. Habis dah aku selesai tempat sukan tu tadi. Dari tu ada kasut running kat situ. Kasut running night. So sekarang kita orang nak sambung pusing. So gang, kat sini ada bakery. So kita orang beli. Kita
makan jap snack. Dan coklat. Coklat. Matcha biasanya. Abangnya bisa? Vanilla. Inilah view dia punya mall. Jadi kasih ni apa tak? Alright guys, korang dah habis lepak, dah habis makan, dah pergi tandas dah solat. So gang, kita sekarang dekat souvenir shop. We nak beli macam kecil-kecil hiasan. So let's go. Seri Kandi. Batik pun 20,000 RM5. Hei, Hakim! Hakim! Oh, dia ingat betul. Oh, dia ingat betul. Ui. Terkejut ada. Terkejut. Bye. Ni beli apa guys? Banyak ni beli. Bukan beli. Let's go. Nak bayar. Let's go. Bye. Ni dia punya furniture harimau. Umi pun dah bayar, Baifan pun dah bayar. So kita nak gerak. So geng, kita dah shopping dah. So sekarang sekarang kita nak ambil beg untuk pergi ke airport Jakarta. So geng, keluar je mall ni terlalu hujan. Tadi dah hujan lepas jalan-jalan je ya. Sekarang nak pergi hotel kita orang, nak ambil apa? Luggage. Right. So geng, sebelum kita ambil luggage, kita makan tempat biasa lah. Sambal. So geng, kita orang dah siap makan. Kepedasan bah. Sedap betul lah. Apa sedap? Nikmat. Nikmat, murah, simple, sedap. Terima kasih ya. So let's go. Kita nak ambil luggage. So geng, kita dah ambil luggage. Ni dia tulis nama. So geng, dalam perjalanan untuk pergi airport Jakarta, Terminal 2. Alright guys, kita dah sampai di international flight Gate 5. Alright guys, kita dah boleh masuk. So check bag, check tiket. So let's go. 6.2 bag abah. Satu benda. 6.7 kg bag apa kan? 3.8 bag saya. Tujuh 8.3 bag Umi. Dan bag Akil 2.2 kg. So kita alihkan beg Akil, kita alihkan beg Umi. So jadi 67. Beg saya ditambahkan jadi 4.7. Dia RM4. Dah guys. So let's go. Dah boleh masuk. Check bag. So kat kawasan ni sorry tak boleh rakam. Bayar. So geng, ada masalah sikit. Tiket Akil terlupa nak beli, tertukar dengan nama saya.
So so abang nak pergi beli, nak pergi print tiket. Alhamdulillah guys, kalau tak dah lepas nanti akan. So let's go check back, check tiket. Tak boleh rekam, tak apa. Jom. Dia tak boleh pegang. Boleh pegang, boleh pegang. Okey. Good to go. Alright guys, setelah saya check bag, check pasport, check tiket. So sekarang kita ada masa lagi tu, santai-santai lepak. Pukul 8 dah lambat lagi. Sekarang pun baru pukul 6 jam mana. Ada lagi 2 jam. Okay, let's go. Ada tiket kapal terbang. Okay, open. Kuala Lumpur. Kuala Lumpur. Let's go. Belok dia. Alright guys, kita orang dah boleh masuk zon 3. Abah ready bang nak balik bang? Abang dah sini. Guys, hari ni nak pergi balik. Ambil video. Balik. Ni akan gelap sebab malam kan. So orang akan tidur. So memang sesak-sesak kalau naik. So geng, kita dah naik dah duduk. Dah letak luggage. So apa, jumpa korang bila dah sampai Malaysia nanti. Alhamdulillah geng, we back home Malaysia. Alhamdulillah kita selamat sampai. Tolong. So sekarang kita so sekarang kita dekat KLIA tu. Nak balik lah. Alhamdulillah. So korang ada nak kita anda jap. Najak pada guys, ada jambatan, ada mana? Jom anda. KLIA tu. Welcome your home. So sekarang geng, kita nak check bag. So Surya tak boleh rakam, check pasport pun tak boleh rakam. So jumpa nanti. Selamat datang ke Malaysia. Alright guys, Abah mau cakap Abah dah beli tiket untuk naik bas dari KLIA ni untuk pergi KL Central. Pukul 12.45. Bas yang ada apa, yang bas macam merah. So geng, Abah tengah nak print tiket. Okay, Abah dah beli tiket. Dah print tiket dah. So sekarang tiket lah. Okay. Bagi duit saya. So guys, inilah bas kita guys. Dah tak pack dah. So kita orang dah gerak. Cepat dia punya gerak. So jumpa korang. Dah sampai kat center tau. Bye. Stay tuned. Alright guys, kita dah sampai di sekarang dah sampai
pergi ke Central. So sekarang lah balik lah. Naik Grab kot. Alhamdulillah dah sampai rumah. So tu je lah untuk trip kali ni. Jangan lupa like, comment, subscribe. So goodbye, stay tuned to the next trip.